Aku Hakim. Aku merupakan seorang skamer perdagangan emas. Ya, korang tak salah dengar. Aku suka buat benda ni. Sebab apa? Dengan scam orang ni, aku boleh dapat macam-macam apa yang aku nak, mengikut taste dan kehendak aku. Aku suka beli benda branded, jam mahal, telefon mahal. Kalau boleh, semua benda branded aku nak beli. Aku suka nampak kaya di mata orang. Ya, siapa je tak nak kan? Bila orang nampak, mesti orang puji. Jadi, untuk dapat semua tu, apa lagi cara yang aku boleh buat kalau tak menipu orang? Jadi, aku pilih jalan ni. Sebab apa? Dengan memilih jalan ni, aku boleh dapat sesuatu, duit tu dengan sangat mudah. Orang kata kalau nak senang, menipulah. Hebatkan peribahasa aku. Dan impian aku nak pakai Ferrari. Tapi buat masa sekarang, kita bermula dengan Azia dululah. Trust the process, orang kata. Order dah tak banyak. Duit pun nak kena pakai banyak bulan ni. Ya. Nak. Siapa pula kau ni? Nombor apa ni? Hello Encik Izzuddin. Saya Hakim daripada Naga Merah Gold Trading. Di sini saya nak offer kepada Encik lah tentang pelaburan emas kami, iaitu pelaburan emas yang patuh syariah dan pulangannya adalah sebanyak 300%. Okay, dalam masa 2 bulan je. Jadi saya nak tanya kat sini lah, adakah Encik Izzuddin berminat? Oh, pelaburan emas. Patut syariah. Jadi macam mana saya nak join? Okey Encik, kalau Encik nak join, saya akan WhatsApp Encik lah. Dan kat dalam WhatsApp tu nanti saya akan lampirkan satu form yang Encik perlu isi, detail Encik dan juga akaun bank kami. Kat akaun bank tu Encik boleh transfer untuk mulakan pelaburan lah. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dalam WhatsApp. Okey, terima kasih. Oh, cek kau WhatsApp saya. Tak apalah. Sebab saya pun memang perlukan duit juga sekarang. Sorry. Mana? Apa ni? Habis cerita. Dengar kau kena buang kerja. Buat pakai buang kerja. Kau senang buat. Memang aku yang buat kerja. Aku pun tak suka apa. Oh macam tu. Sabarlah. Ni antara ujian Allah lah untuk kita. Ni untuk kau. Untuk kalau ada apa-apa masalah, bagilah tahu aku. Okay? InsyaAllah aku akan tolong. Masih Ruli. Aku lagi pun ada nak join satu pelaburan ni tau. Pelaburan emas. Dia kata patut syariah. So pulangan dia pun banyak juga, 300%. Lepas tu contoh kalau aku letak 1,000, aku boleh dapat balik pulangan banyak 4,000, 3,000 dah aku untung. Kau rasa macam mana? 300%? Berapa lama nak dapat tu? Dia kata dalam masa 2 bulan je. Dalam masa 2 bulan je? Ya betul. Memang betul. Harga emas sekarang naik laju. Tapi kalau nak kata dalam masa 2 bulan tu, macam mustahil je. Ya tak ya juga. Aku cadangkan kau periksa dulu dalam website rasmi kerajaan berkenaan dengan
syarikat yang kau nak join tu, mana tahu benda tu scam ke. Betul juga. Kau apa yang sampai? Sorry dulu lambat jalan je. Tak ada lah. Kita bincang apa? Dia nak join pelaburan emas yang pulangan je dalam 300% dalam masa 2 bulan je. Lepas tu dia suruh lah dia periksa mana tahu benda tu scam ke. Serius lah 2 bulan je. Lepas tu dapat 300% dalam masa 2 bulan. Oh. Apa? Macam nampak sangat siap dia punya scam tu. Serius. Alang-alang kau tengah cakap pasal scam ni, aku ada satu cerita pasal scam. Kau nak tahu tak? Okay. Aku ada member, dia dapat panggilan call tau. Tapi bezanya Sudin kan pelaburan emas, tapi member aku ni dia pelaburan saham. Pelaburan saham ni kiranya dia invest lah duit tu. Bila dia invest, so dia pun join lah. Dia macam, uish, dia cerita kat aku, dia macam berminat lah. Sebab time tu pun dia memang perlukan duit kan. Dia nak beli kereta tak silap aku, macam tu lah. So dia pun join. Dia join, dia dah labur duit. Tak silap aku sebanyak 200k. Silap aku 200k. Kau bayar 200k. 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 Kau bayar banyak kan 200k. Dia laburkan sebanyak 200k. Sebab dia kata dia tengah terdesak sama beli rumah kan. So aku tanya lah dia, kau check tak sebelum kau join saham tu? Lepas tu dia kata dia tak check. Jadi silap lah dia dekat situ tak check. So memang kena scam. Orang yang kata boleh buat ni dia senyap macam tu. Pun benda-benda yang macam ni ada dalam Islam. Benda-benda yang horor ni dalam macam pelaburan ni. So aku rasa better tak payah lah. So kau percaya je dengan rezeki Allah. Horor tu apa? Horor tu kalau kita nak cakap horor tu adalah benda yang tidak pasti. Dia macam sebelah pihak yang tidak pasti. So tak boleh lah benda tu. Dia kena mesti dua belah pihak kena pasti, faham tak? Sebab apa? Bila ada sebelah pihak je yang tahu, tapi pihak yang sebelah lagi kurang jelas. So ada risiko kerugian pada pihak yang kurang jelas tu. So Din, aku rasa aku tak suggest lah. So kau kerja je, lepas tu kau doa lah kat Allah. Motor bising, tengok ada orang buat hal